Lari gambar cepat lah. Bagi. Bayar aku. Dia dah pakai dia. Banyak kamu dia, saya kena bagi balik kamu sama. Akan gini juga ada sama. Sebab udang hidup pun aku beli RM50 je. So pakai Rahmat punya lah. Udang hidup RM50 je. Bayar. Jadi kamu bayar satu. Apa cuti saya tengah? Langkah kita sorong. Dia cakap doktor langkah kita sorong tu. Memang awak tak datang kalau ni. Ya. Dia tu bang. Nanti beritahu dia bang dekat mana tukun apa semua. Nampak sangkut dia. Maju kat situ bawah, paling bawah berapa dapat. Bawah kelong tu. Tak payah nak jauh. Lain kat tepi ke pancing semua kat situ. Dah sampai rumah kita. Dah sampai rumah semalam. Untuk satu malam. Lampu dah hidup. Bila nak menantu? Makan time sebelum mancing. Oh, lepas maghrib. Ini udang. Udang. Baru kakak saya. Udang merah punya. Baik punya. Mayung ke maklum? Okey, hasil keempat malam ni. Oh. Okey. Woi, besarnya 5 kilo. 5 kilo. Belukang. Angkut, tak kira lah telan ke tak telan. Haji punya ikan kedua. Ikan duri pula. Alright. Hasil kelima malam ni. Alamak. Mantap bro. Rupanya dia. Jadi ikan dia besar. Besar ni. Saya tak dapat lesen lagi ni. Dah dapat lagu. Oh ya, kau dah dapat gelama tadi ke? Aduh. Patah balik keras. Dia kena tidur lah. Ekor sekali Oh, angkat. Oh, ini hasil ke-10 dengan ke-11. Woohoo. Mantap Pak Alik. Berapa? 12 ke 13 ke? Entah. Okey, ikan apa tu? Duri. Alright. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini berapa bulan ya? 14 ya. 13 hari bulan 9. Hari kedua kami di Kelem Laguna, Pulau Indah. Alhamdulillah
Alhamdulillah cuaca daripada semalam cantik. Malam tadi kami mancing, banyak juga dapat hasil. Alhamdulillah. Pagi ni prepare masak untuk sarapan pagi. So apa kita masak adalah nasi lemak dengan apa leko ke. Jom. Ini panaskan asam pedas malam. Tengah masak nasi lemak. Tengoklah, kita orang guna apa yang ada je. Inilah suasana pagi dekat Kelong Laguna. Pulau Indah. Air tengah laju ni, baru nak naik kot, baru nak pasang laju. So lepak dulu, tunggu sarapan dulu, lepas tu baru kita sambung mancing. Suasana pagi dekat Laguna. Rumah rakit Laguna. Ada yang masih tidur lagi. Malam tadi ada yang tak tidur. Suasana pagi cantik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Coba jemput tulis pula untuk sarapan. Aktiviti memancing pagi ni telah dimulakan oleh Wak Rais. Tadi dah sangkut dah, pancing pink, pembuka hari. Hasil kedua pagi ni, mayo banyak besar. Ayo. Tarik sonok. Ada sajen lah. Mantap. Jom sarapan sekali. Mari sarapan. Sarapan. Mati. Ada. Oh. Lari gambar cepat. Bagi. Yang dinanti sudah tiba, Mr. B. Mr. B. Ikan ke 20 berapa tadi? Ikan ke boleh. Ni, instant macam hidup kan? Minyak habis. Dia memang bagi minyak untuk satu malam je. Lama ikan duri. Jos tu. Boleh bangun kan dah tu ikan. Ini tak tahulah hasil nombor berapa dah ni. Besar juga ni. Ada orang bawa barang tidur. Tuan pancingnya tidur. Dah bercinta tidur. Bersemaruk sebesar. Aku punya mak kejap. Sekarang dah jam 3 petang. Ya, kami ada lagi lebih kurang dalam 2 jam setengah lah nak memancing kat Kelong ni. Petang ni sekarang ni rasa macam kurang pula hasil. Dah hujan kot, hujan air sejuk kot. Alah, masih mencuba lagi. Okey. Tu Wak Rais setia menanti ikannya. Bangau. Mana aku tu tu Syahri. Yang tu Haji Zul. Yang ni Edi Salitongga. Ni Mamat
Nepal ni. Tapi dah dapat PR Malaysia. Tapi pakai baju Jerman. Kononnya. Ni baru orang tidur. Habis Zulkarnain. Alamak. Tu Rahmat dengan anak dan menantu dia. Itulah ikan kami dapat selama 2 hari 1 malam kat sini. Alhamdulillah. 9 orang dapat banyak ni. Sebesar kami dah makan dah. Alhamdulillah. Sekarang pukul 6.05 minit. Alhamdulillah bot dah sampai. Kita nak gerak balik dah. Cek apa yang tertinggal. Okey, semua ada. Jom kita naik bot. Kita gerak balik. Ombak, dia tak goyang. Goyang. Nampak besar macam ni boleh. Dia besar, bot nelayan tu. Oh, bot nelayan besar tu. Dia kan